Mereka punya impian. Mereka punya matlamat. Menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Berbekalkan semangat itulah semenjak 1997, kami memastikan setiap impian dan cita-cita mampu direalisasikan. Kami yakin penerapan 6 fungsi utama MQA akan membawa kualiti pendidikan tinggi Malaysia ke peringkat global. Melalui kerangka kelayakan Malaysia yang komprehensif, kami berjaya membina jaringan kerjasama di seluruh dunia. Penubuhan MQA memberi manfaat kepada pengajian tinggi negara dengan sentiasa menjadi titik rujukan kriteria dan standard kelayakan kebangsaan. Bekalkan dedikasi dan semangat berpasukan yang tinggi, jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara telah berjaya menjadi mercu pada mereka yang mencari kualiti pendidikan yang terbaik. Impian anda, cita-cita anda, keutamaan kami. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally but also globally. Demi cita-cita, demi masa hadapan, MQA menyediakan laluan pengajian fleksibel dan pengajian sepanjang hayat menerusi laluan APEL, pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Bagi tawaran pengajian kursus pendek atau micro-credentials, Malaysia berada di antara kedudukan yang tertinggi di dunia bagi lokasi paling dicari. Apa itu MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. As a body that governs the quality of a particular program. In making sure that the courses that we study in university is up to date. Cita-cita, ia lebih daripada suatu perkataan. MQA. 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 MQA MQA Guaranteed you a brighter future. Ia adalah semangat dan dedikasi untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik untuk membentuk masa hadapan. Masa hadapan kita bersama. MQA, pendidikan tinggi berkualiti global. Mereka punya impian. Mereka punya matlamat. Menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Berbekalkan semangat itulah semenjak 1997, kami memastikan setiap impian dan cita-cita mampu direalisasikan. Kami yakin penerapan 6 fungsi utama MQA akan membawa kualiti pendidikan tinggi Malaysia ke peringkat global. Melalui kerangka kelayakan Malaysia yang komprehensif, kami berjaya membina jaringan kerjasama di seluruh dunia. Penubuhan MQA memberi manfaat kepada pengajian tinggi negara dengan sentiasa menjadi titik rujukan kriteria dan standard kelayakan kebangsaan. Bekalkan dedikasi dan semangat berpasukan yang tinggi, jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara telah berjaya menjadi mercu pada mereka yang mencari kualiti pendidikan yang terbaik. Impian anda, cita-cita anda, keutamaan kami. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally but also globally.
Demi cita-cita, demi masa hadapan, MQA menyediakan laluan pengajian fleksibel dan pengajian sepanjang hayat menerusi laluan APEL, pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Bagi tawaran pengajian kursus pendek atau micro-credentials, Malaysia berada di antara kedudukan yang tertinggi di dunia bagi lokasi paling dicari. Apa itu MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. As a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Cita-cita, ia lebih daripada suatu perkataan. MQA. 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 MQA MQA Guaranteed you a brighter future. Ia adalah semangat dan dedikasi untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik untuk membentuk masa hadapan. Masa hadapan kita bersama. MQA, pendidikan tinggi berkualiti global. Mereka punya impian. Mereka punya matlamat. Menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Berbekalkan semangat itulah semenjak 1997, kami memastikan setiap impian dan cita-cita mampu direalisasikan. Kami yakin penerapan 6 fungsi utama MQA akan membawa kualiti pendidikan tinggi Malaysia ke peringkat global. Melalui kerangka kelayakan Malaysia yang komprehensif, kami berjaya membina jaringan kerjasama di seluruh dunia. Penubuhan MQA memberi manfaat kepada pengajian tinggi negara dengan sentiasa menjadi titik rujukan kriteria dan standard kelayakan kebangsaan. Bekalkan dedikasi dan semangat berpasukan yang tinggi, jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara telah berjaya menjadi mercu pada mereka yang mencari kualiti pendidikan yang terbaik. Impian anda, cita-cita anda, keutamaan kami. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally but also globally. Demi cita-cita, demi masa hadapan, MQA menyediakan laluan pengajian fleksibel dan pengajian sepanjang hayat menerusi laluan APEL, pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Bagi tawaran pengajian kursus pendek atau micro-credentials, Malaysia berada di antara kedudukan yang tertinggi di dunia bagi lokasi paling dicari. Apa itu MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. as a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Cita-cita, ia lebih daripada suatu perkataan. MQA. 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 MQA MQA Guaranteed you a brighter future. Ia adalah semangat dan dedikasi untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik untuk membentuk masa hadapan. Masa hadapan kita bersama. MQA, pendidikan tinggi berkualiti global. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. So untuk hari ini insya-Allah saya akan membentangkan ataupun membentangkanlah satu guideline yang mana guideline ini adalah guideline yang penting untuk melihat macam mana pergerakan ataupun artikulasi di antara TVET dan akademik. So saya akan share slide ya.
Okey, saya rasa semua boleh nampak slide ni. Okey, seperti saya maklumkan tadi, so sesi pagi ini adalah satu sesi yang mana saya akan bersama-sama dengan Dr. Tan akan membentangkan satu guideline yang mana penting, di mana saya dan Dr. Tan serta beberapa lagi ahli panel menjayakan guideline ini untuk kita sama-sama hari ini melihat macam mana guideline ini mampu memberi satu new way kita melihat sistem pendidikan kita yang sekarang ni. So saya mulakan dengan memberi sedikit penerangan tentang garis panduan yang dibangunkan kali ini, di mana sistem jaminan kualiti tunggal TVET yang juga merupakan satu inisiatif bertujuan untuk memperkukuhkan sistem akreditasi program TVET yang lebih menyeluruh dan berkesan. Pelaksanaan sistem yang mantap ini akan menyokong hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan pengiktirafan dan juga termasuk juga reputasi program TVET supaya ianya standing dengan program akademik yang juga mampu untuk membuka ruang peluang kerjaya yang lebih baik untuk graduan-graduan TVET serta memperluaskan pembelajaran sepanjang hayat dalam mengoptimumkan daya saing bakat negara. Ianya juga mampu untuk merealisasikan agenda pengukuhan program TVET di mana plan strategi MQA 2021 sehingga 2025 telah juga menetapkan agar satu penyediaan garis panduan disediakan untuk mempertingkatkan di mana autokrasi di antara program TVET dan juga program akademik. Okey. Autokrasi yang mana yang kita akan saya akan bentangkan kejap lagi merupakan autokrasi program TVET dan akademik adalah merujuk kepada proses untuk membolehkan pelajar bergerak antara pelbagai jenis institusi pendidikan tinggi melalui pelbagai mekanisme seperti pembinaan kredit, pengiktirafan pembelajaran terdahulu dan autokrasi yang dipersetujui oleh institusi pendidikan tinggi. So ini adalah perkara yang mana saya dan juga Dr. Tan akan cover untuk memperjelaskan guideline pada hari ini. Okey, ini secara ringkaslah dia punya frontbook ataupun front page untuk guideline ini yang mana kalau kita melihat daripada front page ini saja pun dah menggambarkan di mana seperti saya terangkan ataupun saya dah jelaskan sedikit tadi untuk pergerakan di antara TVET dan akademik yang mana guideline ini juga adalah merupakan percambahan dari segi kaedah sedia ada yang mana kita mampu untuk cover di antara between program dan juga between sektor. So sekiranya kita sekarang ini melihat kepada kalau kita merujuk kepada MQF, kita akan nampaklah apa yang dimaksudkan dengan sektor iaitu akademik, TVET dan juga APEL. So ini adalah senarai-senarai di antara senarai panel yang terlibat sepanjang sepanjang yang untuk menyediakan dokumen ini. So banyak sangat dokumen yang kita telah rujuk, kita telah guna, yang mana di antara dokumen penting yang kita guna juga adalah ini. Dia laporan yang disediakan oleh PwC yang merujuk kepada keperluan tenaga kerja di masa akan datang. So kalau kita melihat sekarang ni pun if you see current punya perspektif, current punya keperluan yang mana lately ni banyak sangat kita dikabarkan keperluan dalam bidang AI, dalam bidang berkaitan dengan kecerdasan buatan AI, data science apa semua. Tetapi bila kita melihat keadaan di mana di peringkat awal, di peringkat sekolah, di peringkat sijil, di peringkat diploma, program-program ini masih lagi bukan pilihan utama, iaitu bukan lagi banyak disediakan terutamanya di sekolah, iaitu di peringkat sekolah ini adalah salah satu
kita katakan sebagai pool utama untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lah, sama ada di peringkat diploma ataupun di peringkat degree. Tetapi bila kita melihat tiada lagi yang penekanan yang khusus dalam bidang AI, dalam bidang AI lah kepada anak-anak kita, adik-adik kita ni, berkemungkinan dia orang tidak dapat lagi melihat keperluan apa itu AI, macam mana nak memilih, dan biasanya secara tradisinya sekiranya dalam bidang teknikal, sekiranya dia adalah daripada peringkat SPM ambil pure science, dia akan biasanya ambil nature program pure science. Dia akan biasanya pelajar-pelajar ni akan memilih tradisi punya program. So bila melihat pada tradisi punya program, bila tiba-tiba masa di peringkat diploma, barulah realize yang sebenarnya program tu program yang adik-adik kita ni minat adalah program lain. Tetapi program yang baru tu kadang-kadang biasanya menetapkan syarat-syarat kemasukan yang berbeza daripada apa yang dibelajar sebelumnya. So di sini adalah kita katakan sebagai disconnected di antara awal dan pengajian awal dan dia nak sambung pengajian. So di sini adalah kita melihat di mana keperluan, kenapa perlunya ada satu guideline, supaya guideline ini akan memberi satu kaedah yang lebih sistematik, satu kaedah yang lebih tersusun supaya ianya dapat mengekalkan kualiti, kita akan mengekalkan reputasi tahap pengajian yang kita akan tawarkan. So di sini juga kalaulah kita melihat pada preamble ni, di dalam MQF juga telah menggariskan ataupun telah mempunyai 4 value utama iaitu key features dalam MQF 2024. Yang mana kalaulah kita tengok dua yang berkait rapat dengan garis panduan ini adalah harmonisation dan juga flexible learning pathway. So harmonisation pun sendiri pun adalah macam mana kita nak mengharmonikan iaitu pergerakan di antara program TVET, sektor TVET, sektor akademik dan sektor APEL. So ketiga-tiga ni sepatutnya boleh connected each other supaya sekiranya apa-apa yang diperlukan oleh kerajaan di masa hadapan, tenaga kerja mahir yang dibutuhkan di masa hadapan, kita di peringkat IPT ataupun di peringkat institusi ini mampu untuk menyediakan ataupun mampu untuk mewujudkan menyediakan tenaga kerja mahir kepada sektor, pada pihak kerajaan dan juga sektor ekonomi kita. So ini akan mengharmonikan, tak adalah kita ni akan menjadi satu isu ke depan yang shortage kita punya manpower, shortage kita punya tenaga kerja mahir. So ini adalah dua perkara penting yang rasanya perlu kita melihat dari segi keadaan semasa sekarang ni. Kita juga kena melihat juga dari segi macam yang tadi saya pun ada terangkan berkaitan dengan tradisinya, kita melihat sebagai satu straight line. Kalau ambil pure science, tidak akan diploma biasanya akan ambil doktor, lepas tu biasanya ni akan ambil, lepas tu akan terus menjadi doktor. Tapi kalau biasanya aliran teknikal, kita biasanya sekarang ni kita menggunakan istilah STEM A, STEM B, STEM C dan juga sastra. So biasanya kita melihat sebagai straight line. Kalau ambil STEM A, okey ini adalah laluan dia. Kita dah fix dah. Itu adalah kita dah didoktrinkan sebagai pemikiran macam tu. Tetapi kita melihat keadaan sekarang ni global, pendidikan dunia dah berubah. Macam-macam keperluan semasa yang ada sekarang ni. Begitu juga di peringkat pendidikan pun perlu juga mewujudkan satu kaedah baru supaya adik-adik kita, anak-anak kita ni mampu untuk bekerja di masa akan datang. Dalam report dalam ini juga pun ada menyebut tentang peluang pekerjaan ataupun pekerjaan yang baru dan pekerjaan yang akan tak ada dah dalam masa 5 ke 10 tahun lagi. So perkara-perkara ini macam mana kita nak handle pelajar-pelajar yang dah memilih program tertentu yang dia baru melihat pekerjaan nanti lagi 5 tahun akan tak wujud. So macam mana peluang kerjaya adik-adik kita selepas ini. So ini adalah satu perkara, satu guideline yang di peringkat MKA melihat untuk di mana kita juga melihat macam mana kita nak mengangkatkan program TVET, kita juga nak mengharmonikan dan juga mewujudkan satu flexible learning pathway supaya
harmoni dari segi tahap pendidikan kita sendiri supaya adik-adik kita ni mampu untuk articulate atau menunjukkan pelajaran dengan lebih dengan tiada masalah lah. Okey, di sini juga saya ingin menarik perhatian semua. Kalau kita melihat dari segi cerita petikan akhbar di sini, yang mana ini adalah keadaan semasa lah. Yang ini pun saya ambil petikan daripada tahun 2024, tak lama lah, dalam 2 tahun lepas. Yang mana pelajar STEM pun makin berkurang, minat dalam STEM pun makin berkurang. So pelajar ada juga dicadangkan pelajar aliran sastra SPM mampu untuk sambung STEM. So perkara-perkara ini adalah apa yang kita perlukan untuk kita unlock kita punya education pathway yang ada sekarang ni supaya kita mampu untuk menyediakan satu kaedah yang lebih bersusun, yang lebih tersusun, yang lebih sistematik untuk menjaga juga, ini adalah untuk menjaga juga dari segi kualiti akademik. So itu adalah perkara penting supaya apa saja yang kita buat seharusnya kita masih lagi mengekalkan tahap kualiti yang sama. Itu adalah hasrat yang supaya kita guideline ini diwujudkan untuk memastikan apa sahaja walaupun kita kata kita nak unlock, tetapi unlock dalam keadaan yang menjaga kualiti. Okey, ini adalah secara ringkas yang mana dari segi outline apa yang saya akan present untuk hari ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan sedikit lagi, iaitu introduction dan juga overview apa yang dikatakan dengan articulation, dia punya prosedur, dan juga secara ringkasnya apa yang saya dah cover untuk hari ini lah. Okey. So kalaulah kita tengok di sini, the guideline ini untuk unlock education pathway in MQF aim to facilitate flexible and inclusive access to education program. So the keyword kat sini ni adalah dua keyword penting yang kita perlu melihat. Yang pertama tadi unlock saya dah explain, yang mana kita melihat dari segi term yang penting adalah fleksibel dan juga inklusif. So dua ini adalah perkara penting lah yang kita perlu tekankan untuk hari ini. So fleksibel ini seperti yang saya dah terangkan tadi, dan juga inklusif. Inklusif ni adalah yang dicuba gambarkan adalah secara menyeluruh, yang mana pelajar-pelajar daripada adik-adik kita ni mampu untuk mengakses ataupun articulate ke semua cabang akademik yang atau cabang program yang ada. Dia juga di sini juga walaupun kita melihat kepada pelajar setiada ataupun kita melihat kepada apa yang biasanya program-program yang kita nak buat sebagai kita melihat sebagai program baharu ni adalah biasanya kita melihat kepada pelajar setiada. Tetapi kita juga kena ingat it also recognize learner diverse education background and improve access to the education from the certificate to degree according to the revised MQF 2025. This guideline allow learners to advance through the framework based on their knowledge competency through the alternative education pathway, iaitu RPL. So di sini adalah kita melihat seperti yang saya maklumkan tadi, dokumen utama yang kita rujuk adalah berkaitan yang digunakan dalam membangunkan guideline ini adalah MQF, iaitu Malaysian Education Framework 2024. Yang mana 2024 ni kalaulah kita merujuk kepada MQF sebelum-sebelum ni, second edition dan juga first edition, yang 2024 ini adalah menekankan berkaitan dengan pilar TVET, pilar akademik dan juga pilar APEL. So di sini adalah dia ada 3 pilar ataupun 3 sektor utama. So di dalam MQF kita melihat dari segi macam mana pergerakan ataupun articulate pelajar-pelajar yang masuk daripada peringkat SPM bermula dengan peringkat sijil sehingga ke peringkat degree, dan juga termasuk juga ke peringkat master dan juga PhD.
So kita sekarang ni cuba nak menggambarkan bahawa pelajar-pelajar kita yang datang daripada SPM yang bermula dengan sertifikat, ada yang bermula dengan diploma, ada yang bermula dengan degree, mampu untuk menambah ilmu untuk belajar dalam pelbagai sektor. Sebenarnya kalau dia dah masuk dalam bidang dia bermula dengan sertifikat dalam sektor TVET ataupun dalam pilihan TVET, dan diploma dia melihat untuk nak memperkasakan lagi teknik, dia perlu ada knowledge. So di peringkat diploma dia nak menyambung dalam bidang dan di peringkat akademik. Tetapi bila dia dah faham diploma apa semua, so nak masuk balik degree di dalam aliran TVET. So ini adalah perkara yang kita tekankan. Kita cuba mewujudkan satu sistem di mana pelajar-pelajar ini boleh orang kata apa, customize knowledge dia merujuk kepada minat, merujuk kepada keperluan semasa. Mungkin pelajar-pelajar ini dapat maklumat daripada kawan-kawan di industri ataupun dia pernah bekerja di industri ataupun di company itu memerlukan dua knowledge utama ataupun dua bidang, seperti dia memerlukan kompetensi dan juga knowledge. So bila kompetensi dia perlu masuk dalam program TVET dan memerlukan knowledge dia perlu masuk ke dalam program akademik. So kedua-duanya perlu. Tetapi dalam keadaan sekarang ini kita masih lagi tidak ada satu kaedah yang sistematik di mana macam mana pelajar ini kalau dah ambil akademik macam mana dia nak masuk ke TVET. Sebab akademik kebanyakannya kita sendiri tahu yang mana akademik ini hanya fokus kepada knowledge. Tetapi bila masuk ke TVET, macam mana dia nak survive? Sebab biasanya TVET ni banyak kepada elemen psikomotor ataupun elemen makmal ataupun teknikal. So ini adalah perkara macam mana sekiranya nak transisi daripada akademik ke TVET dan juga TVET akademik. Di sini adalah guideline yang diperlukan, guideline yang perlu dirujuk untuk mewujudkan kaedah transisi itu. Okey, dalam masa yang sama juga, guideline ini adalah untuk emphasize lifelong learning dan promote education access to all age and background through the collaboration with government. Okey, itu yang paling penting sekali adalah saya nak merujuk kepada yang saya buat itu, to create a more accessible and flexible qualification system to meet Malaysian evolving education need. So tadi saya bercerita dari segi pelajar itu daripada sertifikat nak masuk ke diploma. Maknanya dia dah ada sertifikat nak masuk diploma. Dia ada diploma nak masuk degree. Ada matrik nak masuk ke degree. Ada asaksi nak masuk degree. Okay, itu adalah apa yang normal, traditional pathway ataupun profesional yang biasanya terjadi. Bagaimana pula yang seperti yang saya highlightkan dalam poin kedua tu juga, itu adalah recognition of the peer learning, yang mana dia dah ada pengalaman 5 tahun, dia dah ada pengalaman 10 tahun, yang mana kita merujuk kepada APEL. So itu juga adalah mempunyai, kita juga cover dalam guideline ini sekiranya dia dalam APEL dah bekerja 10 tahun. Maksudnya dia punya kompetensi dah tinggi dalam certain area, tetapi dia nak masuk belajar dalam sektor akademik. So bagaimana dia punya, macam mana dari segi transisi, kaedah apa yang perlu dilakukan oleh institusi untuk menerima pelajar ataupun kandidat student tu. Dia dah kerja 10 tahun, dia nak sambung degree. Tapi dia kerja dalam bidang kompetensi, dia dah jadi specialized. Tapi dia nak masuk dalam bidang, dia nak belajar dalam bidang akademik, dia nak ambil engineering. Tapi macam mana kita nak recognize dia punya, apakah perlu dilakukan oleh institusi untuk nak mengambil pelajar-pelajar tersebut yang mempunyai pengalaman yang dah 5 ke 10 tahun. So ini adalah guideline yang akan digunakan untuk pelajar-pelajar, untuk institusi itu menyediakan proses untuk mengambil pelajar tersebut. Okey, so saya teruskan kepada objektif, yang mana objektif ni juga adalah sama seperti dalam introduction tadi, menekankan kepada flexibility dan inclusive articulation, yang mana flexibility dan juga inklusi ini adalah di mana flexibility lebih kepada fokus kepada creating,
kepada structure, proper structure dan inklusif kepada apa yang ditekankan kepada progresif, tidak boleh menghalang sesiapa seada yang nak ambil, macam seperti saya cakap tadi, adalah pelajar-pelajar tu daripada industri yang dah kerja 5 tahun, 10 tahun, dia berminat nak masuk. Adakah kita nak halang dia? Sedangkan kita dah ada APL, tapi dia tak nak ambil dalam bidang TVET sebab dia dah ada pengalaman 10 tahun contohnya. And then dia nak masuk dalam bidang akademik. Okey, itu adalah contoh yang ni. Misalnya ada pula dia dah lama dah bekerja di office. Dia banyak buat kerja-kerja office tetapi dia minat dalam bidang TVET. So dia minat dalam contohnya dia minat bahagian welding, dia minat bahagian ada bahagian catering, masakan, ataupun dia minat bahagian how to maintain, nak jadi boilerman ke apa semua. So tapi dia tak ada knowledge tu sebab dia sebelum ni dia di peringkat CJ diploma, dia ada diploma, ini dia dah kerja 5 ke 10 tahun tetapi dia minat. So macam mana dia minat dalam program bidang TVET? So macam mana dia pelajar itu nak menyambung pengajian? So institusi itu boleh melihat guideline ini macam mana dia nak mewujudkan sistem tu supaya semua kemungkinan pelajar-pelajar ini untuk sambung pengajian di universiti ke ataupun di peringkat institusi ke mampu untuk melalui kita dah dari segi guideline ini telah improve dari segi flexibility dan inclusive articulation between TVET and academic, termasuk juga in recognizing pre-learning. So ini adalah apa yang di cover di dalam guideline ini. So dari segi skop, skop ini adalah perkara utama yang saya nak tekankan dalam skop ini adalah poin nombor 2. Itu adalah perkara paling penting lah. Di mana perkara poin 1 tu saya dah terangkan, yang mana kita membangunkan program guideline ini merujuk kepada, yang pertama sekali adalah kita merujuk kepada apa yang dah ditekankan articulation di dalam MQF. Kita juga membangunkan program guideline ini, kita juga melihat standard program. Tetapi yang perkara yang kedua, poin kedua yang saya nak tekankan di sini adalah guideline ini, kalau kita baca dari segi statement di sini, guideline ini menekankan elaborate the mechanism to meet the requirement systematically while not superseding those outlined in the code of practice and the standard program, standard document. So di sini adalah walaupun guideline ini diperlukan untuk mewujudkan keadaan-keadaan yang saya dah terangkan sebelum ini, tetapi setiap institusi ataupun setiap program yang nak menggunakan program ini perlu juga merujuk kepada standard code of practice ataupun standard program itu sendiri. Adakah dia membenarkan ataupun tidak? So semasa kami membangunkan guideline ini, kami sudah pun merujuk beberapa, banyak jugalah dari segi standard program. Kami dah merujuk MBOD punya guideline, MBOD punya standard. Kami dah merujuk kepada ETAC punya standard, EAC punya standard, dan juga standard program di dalam MQA. Kebanyakannya ada menekankan, ada memberi pelepasan, yang mana sekiranya tak ada, dia biasanya entry requirement dah dinyatakan di dalam dokumen tu, apa A, B, C diperlukan, and then last sekali kadang-kadang sekiranya tak ada apa, semua perkara di atas tak dipenuhi, institusi itu dibenarkan untuk mengambil pelajar, tetapi perlu mewujudkan remedial courses, enhancement courses, perlu mewujudkan bridging program. So remedial, enhancement, bridging telah pun dipertimbangkan di dalam guideline ini, dan kita menyatakan remedial, enhancement dan juga bridging itu adalah proses di mana kita nak close the gap. So kejap lagi saya akan terangkan apa yang dikatakan close the gap. Okay, so the guideline ini address the accreditation process and essential foundation knowledge of the program that must be complete prior to the enrollment in the program. Okay, so yang perkara 3 dengan 4 ni kejap lagi saya akan
terangkanlah. So yang keempat tu sebelum saya lupa, the guide also examine the bridging program that enable individual from diverse field of the current qualification to be depending on the program standard requirement. Itu adalah perkara paling penting lah. So sebabkan ini adalah guideline, kita tak boleh nak supersede standard program. Walau sekiranya pihak-pihak apa itu tuan-tuan puan doktor-doktor semua ataupun institusi dah merancang untuk menggunakan guideline ni untuk diversekan kita punya enrolment, ada hasrat, tetapi satu step lagi yang perlu diingatkan, perlu merujuk kepada standard program. Okey, so itu adalah saya dah terangkan sedikit introduction berkaitan dengan guideline ni. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada overview of the articulation. So ini adalah dari segi ringkasan apa yang sekiranya saya baca, kalau tuan-puan semua baca di sini adalah government rely on the human capital, yang mana merujuk kepada satu hari nanti report tadi pun saya dah terangkan, yang mana kerajaan, keperluan tenaga kerja oleh kerajaan sentiasa berubah. Hari ini, esok, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. So kita kena ingatkan satu perkara aja. Program kita kebanyakannya sama ada TVET ataupun akademik setahun ke 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Sama ada TVET ataupun akademik 2 ke 4, 1 ke 4 biasanya tu. So maksud dia, dalam masa pelajar kita enroll untuk program A, 4 tahun lagi baru dia akan grad. Sama ada akademik ataupun TVET. So selama 4 tahun tu, keperluan industri dah berubah. So di sini adalah macam mana peranan kita untuk nak design. Sama juga dengan pelajar-pelajar di peringkat sijil dan juga diploma. Hari ini dia enroll, dia merasakan okey, lagi 3 tahun program yang dia akan masuk ni mudah kerja. Tiba-tiba bila tengok keperluan semasa, tak boleh, susah nak dapat kerja. So dia ingin menyambung pelajaran atau ke peringkat lebih tinggi dalam bidang yang mudah dapat kerja. So saya menggunakan bahasa yang mudah. Tetapi start dari segi syarat kemasukan, start dari segi macam-macam lah, dari segi keperluan semasa. So di sini adalah yang dikatakan industry changes ni drive yang mana keperluan kerajaan sentiasa berubah, industri pun sentiasa berubah, teknologi pun lagi cepat berubah. So di mana itulah kita di peringkat institusi penyedia tenaga kerja mahir ni perlu juga melihat perkara-perkara ini. Macam mana kita nak guideline ni adalah untuk macam mana kita nak fleksibelkan kita punya kemasukan dan juga macam mana di antara program TVET dan juga program akademik. Okey, so ini adalah perkara-perkara penting sekiranya kita melihat dari segi keadaan semasa sekarang ini. Kalau kita merujuk kepada MQF tu sendiri, kita ada pila TVET, kita ada pila akademik, kita ada pila APEL. Yang mana pila TVET ni ada 2 main bodies yang accredit, iaitu MQA dan juga JPK. Okey, so 2 pilih ni. So kalaulah kita melihat kepada proses assessment dan juga ataupun kita melihat kepada proses akreditasi, kedua-dua sama ada MQA dan juga JPK adalah mempunyai sistem yang berbeza. MQA dia mempunyai sistem akreditasi dan juga assessment. Di peringkat JPK pun mempunyai sistem akreditasi dan juga sistem assessment sendiri. So macam mana kita nak letak jambatan supaya di antara MQA dan juga JPK ini mampu untuk crossover supaya kita tak jeopardiskan dari segi kualiti, kita tak jeopardiskan dari segi student tu sendiri. Bila nak masuk, dia struggle untuk nak habiskan dia punya pengajian. So ini adalah guideline ini supaya kita tak nak benda tu terjadi. So kita melihat perkara ini,
kita melihat perkara ini terjadi, kita dah foresee perkara ini, so sebab itu adalah guideline ini untuk memastikan supaya pelajar-pelajar ini, itu kita bercakap dari segi different bodies. Kita juga bercakap dari segi different program. Sebelum ni dia ambil sertifikat dalam bidang lain, so dia nak masuk sertifikat dalam bidang lain. So itu pun walaupun di dalam pilis yang sama, di dalam accreditation body yang sama pun, sekiranya program yang berbeza pun, kita juga guideline ini juga mencadangkan proses-proses tertentu untuk nak overcome isu-isu macam ni. So itu adalah perkara penting di dalam importance of the articulation. So kita kena faham yang itulah. So bila kita faham yang artikulasi yang guideline yang dicadangkan di dalam guideline ini, supaya apa sahaja yang kita rancang untuk buat, kita masih lagi menekankan aspek kualiti, kita menjaga aspek kualiti dan juga academic reputation dan juga TVET reputation itu sendiri. Okey, so ini adalah dikatakan sebagai key aspect of the articulation between TVET dan academic. So kalaulah kita melihat kepada figure ni, jadi ada 4 key aspect, iaitu expansion of low enrollment program, provision of the flexible access to competitive program, support for learner transition into a new career field, HTHV, program bridging HTHV, MISNET, high technology, high value program. So key aspect ini, slide ini adalah untuk menekankan when kita akan guna guideline ni, di mana, bila. So kita melihat keadaan macam mana yang guideline ini diperlukan. Yang pertama adalah expansion of the low enrollment program, di mana keadaan di mana program itu mempunyai low enrollment program. So low enrollment program, jangan salah anggap, low enrollment program ni sebenarnya kita tak kata program tu bagus. So low enrollment program ni biasanya terjadi di mana keadaan yang program tu terlalu spesifik, terlalu detail. Yang mana terlalu spesifik ini adalah biasanya didesain memenuhi satu industri atau memenuhi keadaan industri. So industri yang seperti kalau saya boleh bagi contoh, saya daripada UNIMED, ada satu program sebenarnya ni yang sangat-sangat dia punya GE, Graduate Employability, itu sangat tinggi. Tetapi disebabkan faktor nama, nama, pelajar-pelajar ni agak confused. Ini program apa, disebabkan enrollment dia adalah rendah. Tapi program itu sangat bagus. So macam mana kita nak memastikan yang keadaan program itu bagus, tetapi pelajar-pelajar kita kerajaan pun perlukan program tersebut, tetapi dari segi maklumat mungkin tak sampai, ataupun kita punya pool untuk pelajar tu masuk sendiri pun dah kurang, seperti yang kita maksudkan tadi, iaitu pelajar-pelajar daripada aliran STEM tu sendiri pun dah berkurang. So guideline ini di keadaan macam ini adalah masa keadaan di mana memerlukan guideline ini digunakan untuk expand kita punya program tu supaya dari segi enrollment tu stabil. Itu adalah keadaan yang pertama. So keadaan yang kedua adalah provision of the flexible access to the competitive of the program. Keadaan sama juga, yang mana program ni adalah program yang baik, program yang highly kompetitif, sangat kompetitif. So kompetitif ni maksud dia high demand, tetapi pelajar-pelajar ni berminat, tetapi mungkin dia tidak tahu dia tersalah pilih ke, ataupun masa di peringkat diploma ada somebody yang advise dia ke untuk dia pilih program ni, tapi bila dia dah masuk, okey, dia nak tukar institusi ataupun dia nak tukar program. So ini adalah di mana keadaan, tetapi mungkin masa di peringkat diploma ataupun masa di peringkat matrik dia tersalah pilih ke, ataupun dia di-advise, kita tak naklah guna tersalah, mungkin dia di-advise ataupun keadaan waktu tu itu adalah yang terbaik untuk dia. Tapi bila dia dah
dah masuk ke institusi tu, diberi pendedahan, jumpa dengan industri, oh sebenarnya program lain yang program B ni apa itu kena dengan minat dia ataupun sesuai dengan minat dia. Okey, itu adalah dari segi provision dan juga support learners transition into the new career field. So ini adalah keadaan-keadaan di mana perlunya dikatakan sebagai keadaan di mana perlunya guideline ini akan digunakan. Dan yang terakhir adalah keadaan macam mana yang diperlukan, iaitu HT-HB program bridging. So HT-HB program bridging ni adalah HT-HB itu membawa maksud high technology, high value. Keadaan di mana industri itu mungkin akan wujud lagi 5 tahun. Ataupun teknologi itu di Malaysia ni mungkin akan sampai lagi 3 tahun ataupun 5 tahun. Tetapi teknologi itu tak ada lagi kat Malaysia, mungkin teknologi itu akan sampai. So bila teknologi itu tak sampai lagi di Malaysia sebab kena high technology, high value, mungkin one day kita akan wujudkan hydrogen punya enjin, tapi benda tu tak ada lagi dekat Malaysia, tapi diperlukan lagi 3 ke 5 tahun. So bila benda tu tak wujudkan lagi, maknanya katanya di peringkat diploma sijil pun tak ada lagi program tu ada. So bila program tu tak ada di peringkat diploma dan sijil, maknanya kita kemasukan tu tak ada. So pelajar-pelajar siapa yang nak masuk sebabkan dari segi field yang diperlukan dalam HTHV program tu tak ada lagi. So macam mana bila kita nak wujudkan program tu, maknanya katanya kita perlu ambil pelajar-pelajar yang diverse punya field. So bila diverse punya field, disebabkan program contohnya di peringkat degree itu adalah nak mewujudkan satu program yang teknologi itu akan sampai di Malaysia lagi 5 tahun. Dan bila kita buat program, of course kita akan melihat kepada foundation knowledge di peringkat sebelum pengajian tu, sama ada di peringkat diploma ataupun sijil ataupun di peringkat STPM ke. Tapi disebabkan itu adalah program itu sendiri pun teknologi itu sendiri pun akan wujud lagi 5 tahun, di peringkat diploma di sijil pun masih lagi belum wujud program-program tersebut. So di sini adalah di mana program bridging ni diperlukan sekiranya keadaan di mana program-program yang menekankan kepada high technology, high value. Okey, so sedikit sebelum saya bercerita berkaitan dengan prosedur, saya akan menerangkan sedikitlah di mana ataupun keadaan macam mana guideline ini akan digunakan. Okey, ini adalah keadaan yang pertama lah, yang mana kita menekankan kalau kat sini mungkin ada yang baru familiar dengan certificate related field. So di sini adalah related field di mana pelajar tersebut dalam bidang pastry production, and then dia berminat dalam nak enroll program baharu yang dia nak masuk adalah culinary art. Itu adalah keadaan yang pertama. Okey, kalaulah kita tengok diploma, di peringkat diploma adalah dia sebelum ni di peringkat diploma dia ambil electronic engineering. Tapi bila dia nak masuk ke peringkat, dia nak sambung program seterusnya di peringkat degree ataupun bachelor, dia nak masuk computer engineering. So ada di sini ada wujudnya gap of knowledge. Mungkin banyak, mungkin sedikit. So tetapi di sini ni adalah peringkat enrollment program baharu ni. Kalaulah bachelor mungkin di universiti yang akan offer program ni, dia nak ambil pelajar diploma in electronic engineering. Mungkin boleh ambil tu, ataupun sekiranya ada spesifik knowledge yang perlu ada, institusi itu perlu juga ada proses di mana nak gauge pelajar-pelajar diploma electronic engineering ni dah cukup ke belum foundation. Knowledge yang diperlukan untuk sambung belajar dalam bachelor computer engineering. Sebab apa? Sebab kita dah cakap, seperti saya terangkan tadi, kita nak tekankan apa yang dikatakan dengan quality, academic quality. So kita tak nak nanti pelajar-pelajar tu masuk, dia belajar 1 sen, dia belajar 2 sen, dia tak ada nak bawa. So kita tak nak macam tu. So kita kena prepare awal, kita kena evaluate awal, kita kena screening awal. Adakah pelajar ni cukup knowledge
ataupun dari segi foundation dia cukup, sekiranya cukup, meet the minimum foundation, minimum knowledge of the foundation of this program, okay, kita boleh enroll. Sama juga yang last sekali itu adalah dia belajar dalam semasa diploma di KM dalam welding. Tetapi bila nak masuk bila nak sambung degree, dia nak ambil automatic engineering technology. Okay, in term of mathematics, in term of, okay. So di sini adalah institusi itu punya responsible to gauge how to evaluate student ni punya know-how, knowledge, cukup ke tak cukup. Sebab semestinya saya ulang lagi sekali, kita nak pastikan yang kita menjaga academic quality, academic reputation, supaya kita tak nak nanti ambil je. So sebab guideline ini menekankan kepada structured punya proses untuk nak mengambil pelajar-pelajar yang berlain, yang in term of the related field. Okey, ini adalah kita panggil related field. Apa kata bila kita tengok kalau lah relevant field pula, yang mana kalau lah kita tengok dalam certificate SKM, dalam Food and Beverage Operation Supervision, tapi dia nak masuk dalam Diploma in Automotive Engineering. So how? Adakah boleh? So di sini adalah yang dikatakan sebagai contohnya sekarang ni kita dalam keadaan semasa sekarang ni kebanyakannya dari segi kereta kita bukannya normal engine, petrol engine saja dah sekarang ni. Sekarang ni kita ada electric car, kita ada PHEV, kita ada EV, electric car lah EV ni. So dari segi keperluan tenaga kerja mahir dalam bidang technician apa semua meningkat. Yang mana sebelum ini kebanyakannya graduan diploma kita dalam automotive technology adalah normal engine, iaitu petrol engine ataupun ICE lah, internal combustion engine. Tetapi sekarang ni kita juga memerlukan expertise bateri car, kereta bateri. So banyak macam ni betul bengkel-bengkel perlukan tenaga kerja mahir sekarang ni. So kalau kita nak melihat kepada keadaan sekarang ni tak cukup. So mungkin ada juga yang melihat kepada sebelum ni masa SKM dia ambil food and beverages, tiba-tiba dia berminat untuk nak enroll dalam program baharu dalam bidang automotif. So garis panduan ini menyediakan proses yang sistematik macam mana kita nak enroll pelajar-pelajar melalui proses bridging yang akan diterangkan sekejap lagi lah. Okay, ini adalah kalau kita boleh tengok juga di mana contoh-contoh lain, dari segi diploma food, nak masuk Islamic Finance, MESCOM, nak masuk teknologi in electronic system. Okay, so ini adalah yang ketiga, kita melihat kepada accreditation procedure. So accreditation procedure ini kita melihat kepada ini adalah proses sedia ada sekarang ini, cumanya yang saya itu adalah proses baharu. Okey, kalau kita tengok daripada start, okey, learners apply ataupun adik-adik kita, kawan-kawan kita apply melalui sistem kita ada dua sistem sekarang ni. Sama ada sistem UPU yang akan tamat dalam 23 Mac nanti, due date dia untuk isi UPU, dan juga UPTVET mungkin akan baru buka dalam April nanti. So kita ada dua sistem sekarang ni. So pelajar-pelajar, adik-adik kita, kawan-kawan kita akan apply. So bila apply, kebiasaannya semua akan melalui proses screening, iaitu untuk nak melihat meet tak meet minimum dan juga general requirement. So bila kita pergi ke partial, fully partial ataupun nak comply, dia ada dua error keluar di sini, ada tiga di sini. Dan yang sini ni, yang kita tengok sini fully comply ni adalah proses kita sedia ada sekarang ni. Yang mana kita hanya mengambil pelajar-pelajar yang mengikut apa yang kita dah declare di dalam kita punya syarat kemasukan di dalam UPU itu sendiri. Mana kita pilih fully, so ini adalah normal proses sekarang ini, iaitu fully comply. Dan juga ini adalah not comply pun adalah proses kita sedia ada sekarang ni. Sama ada kalau tak meet requirement, kita terus reject. Sama ada kalau pelajar-pelajar itu tak ambil muat, ada pelajar-pelajar itu muat dia tak cukup, requirement menetapkan band 3, dia dapat band 2, ataupun apa-apa lagi lah yang merujuk kepada standard program ataupun
Okey, so bila kita melihat kepada garis panduan ini, dia menyediakan satu lagi laluan baru iaitu partially comply. So partially comply ini kita merujuk kepada dua condition iaitu conditional emission dan juga ataupun error sama seperti yang fully comply ni. Keadaan macam mana yang pre-emission dengan yang perlu masuk ke conditional emission dengan emitted ni. So kita ada kat sini inilah yang key point yang kita guideline ini menekankan itu adalah proses bridging. Okey, so bila conditional emission ni, bila kita dah ke sini akan ada pass and fail. So keadaan macam mana perlu di sini yang yang di dalam halat yang bahagian bridging ni itu adalah perkara penting yang perlu perkara fokus yang kita akan melihat hari ni lah. Okey. So bila kita melihat di sini, saya akan summary-kan proses dia adalah di sini. Kita bermula dengan screening, lepas tu kita planning, lepas itu offer letter, and then error of the program. So 1, 2, 3, 4. Empat proses utama dia. Okey, kalau screening ni, itu adalah apa yang kita jadi sekarang ni. Sekarang ni adalah kita akan melihat kepada proses di mana kita melihat kepada syarat kemasukan iaitu meet ataupun tidak meet ataupun no meet. So tapi sekarang ni kita mencadangkan ada satu lagi proses baru sekiranya institusi ataupun mana-mana institusi yang berhasrat untuk menggunakan guideline ini, kita perlu juga bila kita nak buka ataupun nak buka guideline ni, kita mesti revise kita punya syarat kemasukan. So bila kita revise syarat kemasukan, kita seharusnya kita dah identify, kita dah kenal pasti apakah potential student yang akan masuk. Maknanya kita dah shortlisted kan dah apa program yang akan masuk merujuk kepada kemampuan institusi itu sendirilah. So kalaulah dalam bidang otomotif, kita mungkin akan fokus kepada related program saja. So saya merujuk mana ni. Okey, kalau kita nak merujuk kepada related program saja, ataupun kita lagi ekstrim, kita nak melihat kepada relevant field pun kita nak mempertimbangkan dalam screening proses. So maknanya kita nak review kita punya entry requirement untuk kelulusan senat ataupun untuk kelulusan kita punya higher punya ni di setiap institusi masing-masing, maknanya kita dah kena pasti. So once kita dah kena pasti, maknanya kita dah melihat kepada gap. Dan kita dah kena pasti sekiranya pelajar daripada related field ni berapa kredit yang dia perlu ambil di dalam proses bridging. Kalaulah institusi itu nak ambil di dalam relevant field, ada berapa kredit yang perlu dimasukkan ataupun dipertimbangkan untuk pelajar-pelajar tu ambil dalam proses tu nanti. So ini adalah perkara-perkara penting lah dalam screening proses. So bila institusi itu dah ada shortlisted ataupun dah based on pada knowledge dengan kompetensi gap di dalam standard program tu, and then barulah kita planning berapa subjek, siapa dia nak mengajar apa semua tu. Itu adalah part yang kedua iaitu planning. And then bila kita dah offer, nanti barulah kita akan dicadangkan untuk melihat dari segi conditional offer letter. Okey, keadaan macam mana yang kita nak melihat conditional offer letter ni? Okey, ini adalah saya dah terangkan tadi, iaitu screening proses. Kita melihat, kita compare dari segi program entry requirement. Sampai kita di peringkat institusi itu perlu kena pasti dulu kita nak ambil dalam sama ada kita nak open ataupun kita nak buka kita punya program tu based on pada related field. Institusi itu kena pasti, kita nak kita buka kita punya entry requirement tu kepada relevant field. So ini adalah perkara yang perlu dikena pasti dulu.
Okay, so itu adalah dimaksudkan dengan comparison of the entry program. Kita kena compare. Bila dah kita compare, barulah kita kena pasti gap. So yang program ni apa gap dia, kalau lah kita nak ambil reliable field ni apa gap dia, kalau kita nak ambil related field apa gap dia. So gap sini akan menentukan sama ada offer letter tu sama ada kita nak bagi fully offer letter atau conditional offer letter. So itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian lah semasa proses untuk design dalam nak menggunakan program guideline ni. Di, di, di masa ini juga perlu juga ada pertimbangan dari segi credit transfer possibilities. So yang ini saya rasa institusi-institusi di peringkat universiti saya rasa semua dah familiar lah dengan credit transfer ni dan juga cost assumption opportunity. So saya tak nak terangkan dengan panjang lah apa yang dikatakan dengan credit transfer, apa yang dikatakan dengan cost assumption. Okay, so yang kedua adalah step yang kedua juga adalah planning of the bridging program. So ini adalah di antara ini yang saya letakkan ni ada di antara contoh lah apa yang dikatakan dengan planning of the bridging program. So sekiranya program tu adalah program civil dan dia tak cukup entry requirement ke ataupun berlainan entry requirement, so based on pada entry requirement yang diperlukan oleh standard program, di situ kita planning apa program yang diperlukan. So contohnya kat sini diperlukan adalah subjek matematik, fizik ataupun fundamental of the programming. Itu adalah yang diperlukan dalam dari segi bila kita buat analysis gap ataupun screening program. Sama juga dengan program bachelor science ni, so diperlukan basic matematik, ekonomi ataupun introduction of the business. Ini adalah perkara yang kita memberi idea lah macam mana nak menggunakan guideline ni. So selepas pada itu barulah kita kena pasti apa keadaan, kita dah kena pasti bilangan program, bilangan courses yang perlu di offer. Daripada sini kita boleh planning in term of the offer letter, sama ada conditional enrollment ataupun concurrent. Apa maksud ni? So ini adalah yang dikatakan dengan apa yang saya maksudkan tadi tu. So ianya ini adalah merupakan suggestion untuk bridging program arrangement. Dia bergantung disebab ini adalah suggestion. Sekiranya institusi itu mampu, selain daripada ini kita tak ada masalah. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, evaluating the knowledge or gap ni selepas kita evaluate knowledge, sebab lepas tu kita semasa kita evaluate knowledge ataupun gap untuk nak design appropriate bridging program bergantung kepada bilangan jumlah courses yang perlu atau bilangan subjek yang diperlukan. Sekiranya jumlah subjek, total subjek yang perlu diambil oleh student tu kurang daripada certain value, maksimum adalah 12 kredit, contohnya lebih kurang dalam 4 subjek, dia boleh ambil concurrent. Concurrent maknanya kata dia terus masuk semester 1, mungkin di peringkat institusi itu kena arrange sikit, tetapi dia tak perlu masuk awal. Okay, contohnya macam inilah. Contohnya kalaulah kita tengok condition yang utama di sini iaitu after admission, bridging program terjadi selepas admission. Maknanya katanya dia jalan concurrent dengan subjek-subjek yang dia perlu ambil semasa semester 1. Maknanya katanya dia terus concurrent je lah dengan apa yang dia ambil. Walaupun ada subjek-subjek yang perlu diambil sebabkan isu dari segi tak cukup ataupun knowledge dia merasakan mungkin mat dia ambil tak cukup atau apa serta-serta subjek dia ambil tak cukup, dia tak perlu ambil sebelum sebabkan hanya 4 kredit dia boleh susun concurrent dengan apa yang diambil. Tetapi sekiranya bilangan subjek yang perlu diambil adalah melebihi 13 ataupun up to 20 kredit, institusi itu perlu menyediakan satu SEM awalan ataupun satu SEM sebelum dia masuk ke program itu sendiri. Sebabkan kesian, kalaulah 13 kredit ataupun 20 kredit lebih kurang 5 ke 6 subjek, dia nak ambil dengan subjek semester 1 untuk program tu lagi,
dia jadi berapa banyak yang dia nak kena ambil. So ini adalah cadangan kita untuk peringkat institusi yang berhasrat untuk nak menggunakan guideline ni, perlu mempertimbangkan sekiranya planning tu sama ada related ataupun relevant program memerlukan kredit yang banyak untuk nak top up. So di sini adalah cadangan dia perlu menyediakan satu SEM awal sebelum dia betul-betul enroll. Di sini keadaan sini adalah kita panggil sebagai conditional of enrollment. Termasuk juga dengan prior to MC ini adalah kalaulah ini terlalu lagi banyak lah. Kalaulah saya boleh bagi contoh tadi itu yang nak masuk program otomotif, sedangkan sebelum ni dia daripada food kan. Daripada food dia nak masuk otomotif. So saya rasa mungkin dia jatuh di sinilah. Seolah-olah kalau kita nampak di sini seolah-olah dia adalah satu tahun ataupun matrik lah. So panjanglah dia punya persediaan. Sebab apa? Ini adalah untuk kebaikan dia juga. Kita tak nak nanti kalaulah kita tak sediakan dia dengan knowledge ataupun kompetensi yang cukup, bila pelajar dia masuk dalam kelas yang sama, pelajar-pelajar lain yang dalam bidang yang memang bidang yang sama, diploma otomotif masuk bachelor otomotif dah boleh buat macam-macam, dia macam dengan terpinggir sebab dia tak tahu apa-apa. So sebabkan itu kita sekiranya dia betul-betul berminat, institusi perlu design untuk pastikan sama ada untuk gauge dulu dari segi gap tu apa banyak mana gap yang diperlukan untuk melihat dari segi tiga condition ni, sama ada concurrent, kalau kiranya subjek tu mungkin satu ataupun dua subjek saja, maksimum 4 subjek, ataupun perlu design satu semester ataupun perlu design 2 semester, iaitu 1 tahun. So di sini juga kita meletakkan maksimum 1 tahun ataupun 2 semester sahaja untuk sekiranya perlu menggunakan guideline ini. Okey, so kita dah sampai ke di antara slide yang terakhir. So di sini adalah summary lah apa yang saya dah terangkan. Untuk hari ini saya melihat kita cuba melihat kepada 5 perkara penting lah. Okey, semuanya saya rasa saya terlepas satu poin penting di sini tadi. Okey, so step 2 planning the bridging program ni, kalaulah saya semasa kita nak planning the bridging program ni, kalaulah melihat kepada perkara nombor 4 tu, it also recommended that the program establish a board of study that include key stakeholder lah. Semasa kita nak design bridging program ni ataupun semasa kita nak design semasa planning untuk nak open kita punya syarat kemasukan tu, sama ada sebab kita nak ambil program pelajar-pelajar daripada related ataupun relevant field, dicadangkan untuk wujudkan dulu satu board of studies supaya perkara ini dapat macam yang saya maklumkan tadi, kita walaupun kita nak flexible in term of the entry requirement, in term of flexible into TVET, academic TVET, tetapi di peringkat MQA sendiri kita sangat menekankan dari segi in term of quality, academic quality dan juga academic reputation. So dicadangkan untuk mewujudkan satu board of study lah untuk mempertimbangkan perancangan ini. So di sini adalah dari segi summary lah, dari segi articulation dengan pathway yang saya terangkan, itu yang mana kita perlu melihat dari segi pergerakan ataupun laluan di antara akademik dan TVET, di antara MQA dan JPK, antara COPTA dengan COPA. So perkara-perkara ini adalah perkara yang penting lah. Dan juga bila kita nak open, maknanya kita perlu mewujudkan satu bridging program, yang mana bridging program ini bergantung kepada screening proses yang kita buat lah. Screening proses ini seperti yang saya dah terangkan tadi, apa-apa pun mesti start dengan planning. So apa planning kita? Sekiranya kita nak buka untuk relevant dengan related field, so apa kita punya planning? So mesti ada board of studies. So itu adalah perkara penting yang perlu ada. So sekiranya merujuk kepada guideline yang mungkin dah disediakan di dalam website MQA. So ini adalah contoh-contoh yang mana kita boleh melihatlah macam mana keperluan untuk bridging program,
ataupun apa yang dikatakan dengan minimum entry requirement dan possibilities of the credit transfer. So ini adalah dikatakan accreditation daripada MQS level 1 hingga ke level 3 di peringkat sijil. Ini adalah kemasukan pelajar-pelajar itu ada SPM. So bidang dia punya stream dia science, commerce dan juga ataupun mix. So sekiranya kalaulah sains nak masuk dalam bidang sains teknologi, sekiranya ada apa-apa subjek yang mungkin tak cukup, mungkin di peringkat institusi boleh menyediakan remedial course. So ini adalah di antara condition yang kedua, iaitu bagi syarat kemasukan daripada SPM. Yang ini syarat kemasukan daripada sertifikat SKM level 3 ataupun level 3 lah, untuk masuk ke peringkat diploma level 4 ataupun level 5. Dan juga ini adalah articulation requirement untuk degree kemasukan daripada STPM, dan sama jadi SPM tadilah, cuma SPM tadi masuk ke diploma, jadi STPM masuk ke level degree. Dan juga untuk degree articulation daripada matriculation ataupun foundation. So ini adalah perkara-perkara yang mungkin dapat bagi gambaran lah. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya. Cumanya saya nak menekankan lagi sekali. So untuk hari ini kita tak ada buat sesi Q&A, tetapi saya mewakili MQA ingin mengalu-alukan sebarang pertanyaan boleh direct menghantar kepada email ni unitdasar@mqa.gov.my. So apa-apa persoalan yang timbul semasa penerangan saya ni, saya mengharapkan agar peringkat tuan-tuan perempuan semua ataupun wakil-wakil daripada institusi boleh menghantar semua sebarang pertanyaan kepada email yang saya tunjukkan ini lah, unitdasar@mqa.com.my. So saya rasa itu sahaja daripada penerangan saya untuk hari ini. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk join sama-sama mendengar penerangan saya untuk hari ini. Saya berharap di peringkat institusi ataupun mana-mana dapat menggunakan guideline ini supaya seperti yang saya terangkan tadi, supaya kita punya keperluan tenaga kerja mahir yang perlu disediakan oleh kerajaan mampulah untuk kita realisasikan. Sebab kita faham sekarang ni dari segi kemasukan, dari segi pool pun kita dah berkurang. Dari segi tenaga kerja mahir pun macam-macam tenaga kerja mahir yang baru yang diperlukan. So saya berharap inilah di peringkat institusi kita dapat merancang dengan lebih sistematik dengan menggunakan garis panduan ini. Saya harap dapat membantulah semua institusi dapat meletakkan institusi itu di tempat yang terbaik. Saya rasa itu saja untuk saya pada petang ni. Okey, itu saja untuk saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.